yang bergaduh-gaduh tu? Mami. Mami tengah drive ni. Ambil lah phone ni, tengok YouTube ni ha. Kak Irin, kenapa bagi anak-anak you phone? Yelah sebab senang sikit akan nak drive. Ni lah, bila anak tu dah start bosan, merengek, bising macam ni, phone lah jadi penyelamat. Jadi nak buat macam mana? Takkan nak biar diorang bising je. Itulah, sepatutnya sebelum kita start perjalanan ni, Kak Irin dah kena sediakan diorang macam buku ke, games ke untuk diorang ada buat aktiviti dekat belakang tu. Tak pun, you ajak diorang main teka-teki, you nyanyi sama-sama dengan diorang. So, diorang tak adalah bosan. Oh, faham. Kiranya phone boleh bantu tapi bukan pengganti. Exactly, sebab anak-anak ni akan jadi pengganti kita, generasi masa depan negara Malaysia. Sempena Merdeka ni, Jom kita bina generasi yang lebih seimbang. beranti sebagai alat, Bukan sebagai pengasuh. internet selamat. Tanggungjawab semua. Bye!